beralih pula kepada relevansinya Islamic finance ataupun kewangan Islam ni kepada mahasiswa pula. Memandangkan kita berada di UIS, Universiti Islam Selangor. Jadi soalannya lah, mengapa mahasiswa ataupun siswa-siswi ini perlu mempunyai pengetahuan yang asas mengenai kewangan Islam? Silakan Cik Ni. Baik. Soalan yang baik dan penting. Yang relevan dengan mahasiswa lah. Mahasiswa, in fact bukan mahasiswa sajalah, semua lah kan. Semua Muslim. Semua Muslim lah kena tahu lah bila kita, sebab kita ialah sebagai seorang Islam, kita tak mau terlibat dengan sebarang bentuk yang dilarang oleh Islam. Contoh riba, ghurur, maisir. Jadi bila, of course nanti bila pelajar-pelajar nanti, bila even masa belajar pun dah ada buka akaun. Bila nak buka akaun tu mestilah buka akaun yang patuh syariah, akaun simpanan yang patuh syariah. Tak bolehlah buka akaun simpanan yang tak patuh syariah di conventional bank. Okey, dan sebab kenapa? Sebab nanti akaun simpanan nanti dia ada dividen. Jadi kalau pelajar buka akaun simpanan di perbankan konvensional, dividen itu walaupun kecil pun, RM1 pun, kalau kita guna dia riba. Betul. Okay, tapi bila pelajar-pelajar buka akaun simpanan di perbankan Islam yang patuh syariah, jadi dividen itu kita boleh guna. Jadi tak adalah elemen riba di situ. Jadi memang itu dari segi kita nak buka akaun. Dari segi semacam bersubahat. Kita tak nak terlibat langsung dengan sebab itu riba. Dividen daripada sumber yang tak patuh syariah itu riba. Dan ingat, riba ni Allah SWT istihar perang dengan riba. So jangan main-main. Dan kita juga boleh dianggap sebagai menyokong. Betul. Bila kita terlibat dengan kewangan konvensional. Kita sokong pun terlibat dan melibatkan saham. Kita tak boleh mempromosi pun. Apa-apa yang ada unsur riba. Apatah lagi terlibat, maksudnya menyokong sistem itu. Itu dari segi buka akaun kepada pelajar. Contoh nak buat pelaburan. Mungkin ada pelajar yang terlibat dengan pelaburan. Mungkin pelaburan itu mesti pelaburan yang patuh syariah. Tetapi kena ingat, jangan hanya kerana nama je, mudharabah. Kita kena tengok adakah dia juga berdaftar dengan Securities Commission, Suruhanjaya Security. Sebab sekarang ni banyak service provider itu. Sebab sekarang ni banyak scam-scam yang pelaburan, skim-skim pelaburan yang menggunakan bahasa Islami, mudharabah ke apa ke, tapi dia scam, dia tidak berdaftar dengan, dia tidak diluluskan oleh security. Jadi itu pentingnya kenapa pelajar kena tahu. Kita tak nak terlibat langsung dengan pelaburan yang tak patuh syariah, dengan scammer. Sama juga pelindungan takaful. Jadi kalau kita tak tahu apa beza, kenapa kita perlu elakkan produk-produk insurans, jadi kita tak kisah. Jadi kehidupan kita tu terlibat dengan unsur-unsur riba, ghurur yang memang dilarang oleh Islam. Kita bergelumang. Kita nak kalau boleh seluruh kehidupan kita ini yang patuh syariah. Betul. Saya setuju tu. Kita kena mengelakkan bergelumang. Betul. Sepanjang kehidupan kita 24 jam sehari dengan perkara-perkara yang tak patuh syariah. Sebab dia akan menyebabkan kita sentiasa dalam keadaan berdosa. Setiap minit, setiap detik dan saat, selagi akaun konvensional itu berada, kita berada dalam keadaan mendapat saham dosanya itu. Jadi siswa-siswi kena berhati-hatilah dan mengambil cakna dan kena prihatin lah. Take note, sangat serius perkara tersebut.